Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid yang mulia, seterusnya yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ahli ulama yang dirahmati Allah sekalian, dan yang berbahagia penceramah jemputan kita pada hari ini, iaitu Ustaz Aiman Khair bin Abdul Rahman. Ustaz okay. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun pada malam ini dengan penuh keberkatan bagi menjadikan majlis ceramah Isra Mi'raj pada malam ini. Majlis pada malam ini adalah untuk menghayati peristiwa agung Isra Mi'raj, iaitu suatu perjalanan luar biasa Rasulullah SAW, bukan sahaja sebagai bukti kekuasaan Allah SWT, bahkan mengandungi berbagai pengajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua menjadi asbab turunnya keberkatan dan bertambahnya ilmu serta tingkatnya keimanan dalam diri kita, insyaAllah. Untuk makluman hadirin sekalian, kita datangkan penceramah kita hari ini adalah yang saya beritahu tadi, Ustaz Aiman Khair. Beliau merupakan seorang pendakwah muda yang aktif dan berpengalaman dalam bidang dakwah serta motivasi Islam di negeri Selangor. Beliau merupakan penceramah bertauliah di negeri Selangor dan telah banyak menyampaikan ceramah motivasi serta pengisian kerohanian di sekolah-sekolah dan institusi pengajian di seluruh semenanjung Malaysia. Okay. Beliau merupakan lulusan Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir, serta pernah menerima pengiktirafan sebagai juara Akademi Da'i Muda Yadin TV Al-Hijrah. Seterusnya, beliau juga aktif sebagai guru, pendakwah dan jurulatih latihan pembangunan sasiah dan kepimpinan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Aiman Khair. InsyaAllah kita akan mendengar ceramah beliau dan kita ambil ibrah dan pengajaran daripada ceramah, insyaAllah. Falyatafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Ustaz yang saya muliakan, tuan-tuan guru, penghulu, imam, Bilal, penjaga masjid, serta para hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama berkumpul pada malam ini solat berjemaah. Kerana beramai daripada kita yang tidak terpilih untuk solat berjemaah, maka ketika mana Allah memilih kita, mungkin pada malam ini, mungkin pada malam lain kita tak datang, tak apalah. Yang penting Allah jadi hati kita untuk malam datang solat berjemaah. Sebab yang tahu ramai tak ramai ni biasanya imam, Bilal dan Syiah je lah. Mereka-mereka ni je lah yang selalu simpan rahsia-rahsia orang kampung bepo. Beramai ni biasa datang, tak apalah. Yang penting malam ni kita telah dipilih oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah.
Yang kedua ni adalah iktikaf, kerana kalau tidak niat iktikaf, sia-sia dulu kita. Awaitu i'tikaf fi hadzal masjid billahi ta'ala. Niatkan iktikaf dan niatkan untuk kita lewatkan sedikit solat kita. Niat siap-siap. Sebab kita ada ceramah majlis sikit, perkongsian sikit, maka niat siap-siap kita akan solat pada jam 9 atau 9.10 gitulah. Yang ketiganya, saya minta izin selepas habis ni saya nak terus bergegas. Sebab sebenarnya saya ada program bersama dengan sahabat-sahabat saya di Meru Club. Sebenarnya dah berprogram dah daripada tengah hari tadi. Cuma disebabkan saya dah berjanji untuk ke sini, maka bergegas-gegaslah juga 5.30 tadi daripada Meru ke sini. Ni penat sikit lah. Bergegas tekan minyak, terpaksa ikut laluan belakang Bakenal. Tekan sampai jam 7.20. Alhamdulillah. Sebab nak bawa laju sangat tak berani, mau rumah sebelum keluar dah pesan dah jangan bawa lebih daripada 100. Saya pula kalau dengar rumah ni sami'na sikit, ta'na tu dah terkira, tapi dengar lah juga lah. Orang kata bang jangan bawa lebih bang, bawa 100 je. Hari ni ramai isteri kematian suami cakap itu tu. Kita tu berinsaf bawa itu. Nah, maka minta izin siap-siap lah. Mungkin saya perlu minta maaf awal-awal kerana mungkin masjid dah sediakan makanan dan sebagainya. Kalau boleh dibungkus siap-siap, Alhamdulillah. Saya ambil dan gerak terus. Tapi kalau tak boleh dibungkus, tak apa, kita makan kat tempat lain. Tidak, Allah laju pula bunyi. Baik, ayat-ayat yang ibu yang saya muliakan para hadirin hadirat, kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan baginda Nabi. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila al-akhirah. Maksudnya Allah yang telah mempergerakkan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam, setengah malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik. Sebelum kita nak cerita tentang apakah tafsiran para ulama terhadap ayat ini, marilah kita sama-sama menelusuri sebenarnya apa yang berlaku sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi SAW sewaktu diberi amanah untuk menjadi Nabi dan Rasul, untuk menyampaikan risalah Islam, maka penentangan daripada musyrikin Quraisy ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Bermula daripada dakwah Nabi itu secara sembunyi-sembunyi sehinggalah terang-terangan. Maka ketika itu Nabi SAW mempunyai dua orang kekasih hatinya yang sering menjadi tempat untuk Nabi mengadu dan meminta. Dalam konteks bukan meminta wang, tapi meminta kata-kata yang menenangkan dan memberikan motivasi buat Nabi. Itulah pakciknya Abu Talib dan ibunda kita semua, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Maka ketika mana kedua ini hidup, Nabi telah mendapat tentangan. Bagaimana kalau kita lihat para pembesar Quraisy sebenarnya dah jumpa Abu Talib lama lah. Ada beberapa siri-siri yang diceritakan dalam sirah-sirah, dalam kitab-kitab sirah. Antaranya ketika mana pembesar-pembesar ni tak puas hati bila Nabi bawa Islam, maka kerja riba mereka dihalang, patung-patung mereka tak jalan, ke bisnes-bisnes mereka, cara mereka hidup ni tak boleh nak hidup lah. Maka mereka jumpa Abu Talib. Wahai Abu Talib, kau cuba deal dekat anak buah kau tu. Bahasa kita lah, deal. Dia bagaimana? Cakap kat dia, bagi tahu dekat Muhammad, andai dia bawa Islam ni, ajaran agama yang dia cuba bawa ni sebabkan dia nakkan harta, nak jadi kaya, maka cakap pada Muhammad, anak buah kamu tu,
Kami sanggup kumpulkan duit-duit kami ni, pembesar-pembesar ni, kumpulkan duit, bagi kat dia. Jadi tu orang kaya. Yang penting tinggalkan apa yang dibawa ni. Tapi kalau bukan sebab tu, andai disebabkan dia bawa ajaran ni sebab dia nak jadi ketua, nak ada kuasa, nak jadi raja, maka cakap dekat kamu punya anak buah Muhammad itu, kami ini sanggup lantik dia jadi raja siap-siap. Asalkan dia tinggalkanlah ajaran ni, jangan dia bawa. Dan yang ketiga, andai anak buah kamu Muhammad ini datang bawa ajaran ini bukan sebab dia, tapi sebab dia rasa dia jin, maka kami sanggup kumpul duit, cari tabik, cari dukun lah, bomoh, bawa jumpa, ubati si Muhammad ni, asalkan jin keluar daripada tubuh badan dia. Yang penting nak bawa kerja Islam ni lah. Itu ialah bahasa mudah. Maka dakwah Nabi ni daripada dulu tidak dapat tentangan sebenarnya. Ayah yang ibu yang dimuliakan, ketika mana Abu Talib bawa cerita ini kepada baginda Nabi SAW, bagaimana baginda Nabi menjawab? Baginda Nabi jawab, wahai pakcikku, andai diletakkan matahari dan bulan di tanganku, aku tidak akan tinggalkan kerja ini. Lalu apa yang disebut oleh Abu Talib? Siru, jalanlah. Bukan siru tu dengan makna kata di jalan atau bukan, kasar, dah. Siru maknanya jalan, teruskanlah. Begitu, teruskanlah. Ada dua orang walaupun akhir-akhir Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kemudian Sayyidatina Khadijah sama juga sebenarnya baginda Nabi dah dapat tentangan, namun bila pulang ke rumah jumpa Sayyidatina Khadijah, bercerita apa yang berlaku, Sayyidatina Khadijah pula memainkan peranan sebagai suri rumah tangga, iaitulah menenangkan hati suaminya. Yang ini ibu-ibu boleh ambil iktibar siap-siap. Antara tugas besar seorang isteri ini adalah menenteramkan hati dan jiwa suami. Tak sehari ini beramai orang lelaki, untuk lelaki bila balik rumah pertama stres. Tak, siang lelaki datang sekolah stres, jumpa pelajar stres, jumpa orang rumah pun bertambah stres. Siang orang lelaki. Dan itu mungkin riba yang kita boleh ambil. Namun akhirnya apabila kematian, wafatnya Sayyidatina Khadijah dan meninggal dunia Abu Talib, hilanglah baginda Nabi tempat untuk diberikan mengadu, hilang. Dan ketika itu bertambah kasar cara mereka kafir Quraisy, musyrikin Quraisy menzalimi para sahabat dan baginda Nabi. Bermulalah siri-siri rentetan kezaliman, daripada mencela akhirnya meningkat kepada taruh najis, lepas tu meningkat kepada boykot besar-besaran. Akhirnya umat Islam ketika itu hidup dalam keadaan susah. Dan akhirnya baginda Nabi mengambil jalan untuk pergi ke satu tempat dengan harapan mudah-mudahan di sini boleh memberikan aku motivasi. Tahun itu diberikan tahun kesedihan, kerana Nabi SAW kehilangan dua kekasihnya, Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah. Maka ketika mana Nabi datang ke satu tempat yang mana saya kira ayah-ayah dan ibu-ibu sudah maklum, iaitulah Bukit Taif. Bertemu dengan Bukit Taif yang berada di situ. Tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan orang-orang di situ, orang kampung di situ menerima Nabi. Mudah-mudahan mereka menyambut Nabi dengan sambutan yang baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ni, ahlan keluarga, sahlan ni memudahkan. Nabi harap mereka sambut Nabi ni macam keluarga lah bila Nabi datang. Jauh tu, bukan macam kita sekarang naik bas daripada Mekah nak ke Taif. Naik bas ke Taif berapa jam? Baginda Nabi jalan kaki ya. Sampai-sampai dengan harapan yang disambut dengan baik. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah sebaliknya. Ketika mana pembesar-pembesar Taif tidak mengalu-alukan kedatangan baginda Nabi, bahkan mereka memanggil orang-orang jahil, kanak-kanak untuk
mencerca dan menghina baginda Nabi, lalu dicampak dengan tulang-tulang unta kayu-kayu. Ini diriwayatkan baginda Nabi berdarah. Allah Akbar. Di saat baginda Nabi diperlakukan seperti itu, maka Nabi pun pergilah. Nabi pergi dalam keadaan yang sakit hati lah. Macam kita lah, kalau kita datang tiba-tiba kena marah dengan bos, saya hati lah, nak bekerja susah lah. Dia pulang, tapi dalam keadaan pulang tu, di tengah-tengah celah-celah bukit itu, baginda Nabi berhenti dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baginda Nabi mengadu? Ilaika ashku ta'fa quwwati, wahai Allah, pada engkau aku mengadu, wahai Allah, aku mengadu pada engkau, aku lemah sekarang. Wakillah tahilati, betapa sedikit usahaku ini sekarang ini. Wahawani ala nas, aku berada dalam keadaan yang sungguh hina di tengah-tengah manusia sekarang ini. Bagaimana baginda Nabi telah dihina, dizalimi, diboykot, datang ke Taif dengan tujuan untuk harapnya diterima, bahkan dibuang oleh mereka. Kesedih hati. Nabi dalam keadaan seperti itu mengadu atas kelemahan baginda Nabi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat gunung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk andai Muhammad kekasihku ini meminta agar bukit itu diterbalikkan, maka aku mengizinkan engkau malaikat gunung untuk terbalikkannya. Bertemulah malaikat gunung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan diceritakan baginda Nabi walaupun dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang otak bercelaru, baginda Nabi tetap menjaga lisannya, tidak meminta permintaannya seperti itu kerana kasih akan umatnya. Baginda Nabi minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan daripada tulang sulbi mereka ini keturunan-keturunan generasi-generasi yang beriman. Itu permintaan Nabi. Andai kita berada di tempat itu, saya kira mungkin saya sendirilah tidak boleh seperti itu. Di saat kita dizalimi, di saat kita diperlakukan seperti itu, diberikan peluang. Baik, sekarang nak apa? Andai saya berada di situasi itu, pastilah saya akan meminta agar mereka yang menzalimi saya dizalimi semula, diazab semula. Tapi begitulah baginda Nabi SAW cinta akan umatnya, sentiasa mendoakan kebaikan. Dan ayah-ayah ibu-ibu, sewaktu berita tentang bagaimana Nabi diperlakukan di Taif ini sampai ke musyrikin Quraisy, bertambah kezaliman mereka kepada baginda Nabi. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan baginda Nabi supaya menjadi hiburan untuk tentang hati Nabi. Itu je. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini mukjizat dan tak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu. Tak dapat. Hanya baginda Nabi sahaja yang dapat. Maka sebab itu kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah. Baik. Perjalanan Isra itu sebagaimana ayat yang dibaca, ayat pertama surah Isra, Subhanalladzi, Maha Suci Allah, dimulakan dengan mensucikan Allah, memuji Allah. Mana kata perbuatan itu adalah satu perbuatan, peristiwa, kejadian yang luar biasa, tetapi atas kuasa Allah, maka tak mustahil. Kerana Subhanalladzi Asra, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Mana kata apa? Allah yang memperjalankan baginda Nabi. Tak mustahil. Yang hidup, yang mati pun Allah boleh bagi hidup. Tak. Setakat nak perjalankan ialah sebab kalau dibaca dalam sirah, perjalanan ke zaman baginda Nabi itu daripada Mekah ke Masjidil Aqsa itu mengambil masa 40 hari. 40 hari.
Orang yang biasa pergi ke sana dia tahu. Tapi bila cerita setengah malam boleh sampai, mustahil lah bagi mereka. Tapi bila dimulakan dengan Subhanallazi, Maha Suci Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil kerana Allah yang berkehendak begitu. Bi'abdihi, memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. Para ulama mentafsirkan abdi itu adalah jasad dan roh, bukannya sekadar mimpi. Tak. Nabi diperjalankan dengan burak. Burak ni kecil sikit daripada bawal. Bawal ni campuran kuda dengan keldai, dan besar sikit daripada keldai. Warna putih. Laju lah. Tak usah cerita lah laju dia sejauh mata mana klip sampai kan. Tak sama lah dengan motor haji kat luar tu. Motor luar tu tahan 50 km je. Ada. Timur laju ditemani oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Maka ada beberapa yang mengatakan kejadian ini berlaku sekadar mimpi, namun hujah-hujah itu tertolak dengan beberapa dalil-dalil daripada hadis Nabi. Antaranya ketika mana untuk kita nak tolak balik hujah yang baginda Nabi itu hanya pergi kerana sekadar mimpi, antaranya adalah sewaktu baginda Nabi pulang semula ke Mekah, Nabi diminta untuk menceritakan secara detail bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Dan baginda Nabi boleh menceritakannya detail. Gambaran tu ada. Itu bermakna Nabi pergi sungguh. Dan orang yang bertanya pun mestilah mereka percaya dengan Nabi mencerita pergi dengan susuk tubuhnya. Kalau tak ada lah yang tanya lebih-lebih. Kalau sekadar mimpi je, buat apa nak tanya lebih-lebih? Sebab tahu mimpi. Tapi sebab dia tahu ini bukan mimpi, ini pergi. Okay, cuba ceritakan macam mana bentuk Masjidil Aqsa. Dan Nabi boleh ceritakan. Itu bukti pertama. Bukti kedua, ada yang meminta kepada baginda Nabi untuk menceritakan, baiklah kalau betul kau dah pergi dalam perjalanan tu, apa yang kau nampak? Maka baginda Nabi jawab, dalam perjalanan aku ke Masjidil Aqsa, aku melihat satu kumpulan kabilah yang sedang bergerak ke sini, ke Mekah, dan diawali dengan unta berwarna hitam. Dan esok memang betul sampai, dan diawali oleh unta berwarna hitam. Itu bukti Nabi pergi dengan jasad, bukan sekadar mimpi. Bahkan gelaran As-Siddiq yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gelaran As-Siddiq itu sendiri, buat apa nak bagi kalau sekadar mimpi? Kalau sekadar nak membenarkan mimpi, buat apa nak bagi As-Siddiq? Tapi tak, diberikan gelaran As-Siddiq, satu gelaran yang mulia. Itu juga adalah satu bukti. Dan bagi Nabi dia langsung pergi. Dalam perjalanan baginda Nabi ini berlaku Lailan. Lailan ni setengah malam, dia bukan satu malam, setengah malam, kejap je lah maksudnya. Jadi lagu sekejap waktu malam. Maka adalah beberapa soalan yang timbul. Antaranya, mengapa kejadian Isra itu berlaku pada waktu malam? Kenapa tak berlaku waktu siang? Kalau berlaku waktu siang, orang boleh nampak. Musyrikin Quraisy yang memang tengah mencari-cari itu kan, boleh nampak. Tak payah nak tanya-tanya lah. Kenapa Allah nak memperjalankan baginda Nabi pada waktu malam, waktu orang berehat? Kenapa nak kena waktu itu? Kalau waktu itu memang ramai orang tak perasan lagi, nak jadi isu lain tak? Maka dijawab oleh para alim ulama kita, antara Syekh Muhammad bin Tawil Sya'rawi disebut, jawab persoalan itu perlu dijawab dengan satu persoalan, iaitulah, adakah sekiranya baginda Nabi diperjalankan pada waktu siang, mereka akan beriman? Adakah mereka akan beriman? Kerana beberapa tahun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka pernah minta kepada Nabi untuk mohon kepada Tuhan kamu, kalau betul kamu ni Rasul Nabi, belah bulan. Mereka minta, Nabi doa pada Allah, sungguh depan mereka nampak bulan itu belah. Mereka masuk Islam tu? Tak juga. Tetap tak. Sebab hati keras. Bukan nak tengok sangat bukti tu.
lebih kepada nak cari salah. Kadang-kadang kita pun ada perangai panggil macam itu juga, lebih kepada nak cari salah orang. Kalau boleh buat, orang tu boleh buat, aku pula, kita lain pula. Mana? Benda dia dah berlaku daripada dulu lagi rupanya, sikap macam ni. Dicabar dah dibuat, benda lain pula. Dia cakap sihir pula katanya. Boleh tengok surah Al-Qamar ayat 1 dengan kedua. Ayat 1 dengan ayat 2 ni menerangkan bagaimana peristiwa terbelah bulan dan mereka menyebut sihir pula. Kamu yang minta sihir pula katanya. Ada? Maka ketika bulan terbelah depan mereka pun mereka kata itu sihir. Tak beriman. Pula kalau tiba-tiba mereka lihat baginda Nabi diperjalankan pula di siang hari, apa pula kata mereka? Nah, maka jawapannya adalah peristiwa Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra itu berlaku pada waktu setengah malam, pada waktu malam lah, bukan pada waktu siang. Jawapannya hanyalah untuk memperteguhkan iman para sahabat yang muktabar. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, yang masih baru, maka adalah sedikit taratub, goyah jiwa dan hatinya bila dengar peristiwa ini. Tapi sahabat-sahabat yang sudah lama, yang sungguh yakin, yang sebenarnya memang hidup susah dengan Nabi, maka tak berasa pelik lah. Sayyidina Abu Bakar, waktu mereka cerita, jumpa Sayyidina Abu Bakar, cerita peristiwa Isra Mi'raj, nak kata nak minta supaya dia cerita je senang, dia nak bagi Sayyidina Abu Bakar ragu-ragu je, tu je Quraisy ni. Musyrikin Quraisy tujuan itu je, jumpa Sayyidina Abu Bakar tu supaya Sayyidina Abu Bakar tu mula rasa ragu-ragu. Tapi apa yang berlaku, Sayyidina Abu Bakar membenarkan. Tak ada keraguan. Maka itu tujuan untuk memperteguhkan lagi iman para sahabat muktabar. Dan musyrikin Quraisy, maka bertambahlah kerosakan dalam hati mereka. Nah, bertambahlah hitam hati mereka. Yalah, mereka confirm tolak bulat-bulat. Sebab bagi mereka benda ni tak masuk akal. Yalah, bagi mereka fikir guna akal mereka. Sedangkan kejadian ini berlaku atas kuasa Allah. Bila kita cerita kuasa Allah, yang mati pun boleh hidup. Setakat diperjalankan setengah malam, apalah salah. Ayah ibu-ibu, ketika mana Nabi SAW diperjalankan sampai saja di Masjidil Aqsa dalam tempoh yang sangat singkat, hal pertama yang Nabi buat adalah Nabi mengikat burak di sebuah tiang yang memang tempat ikat binatang. Walaupun burak ni tunangan syurga, tapi ini sikap bagi Nabi sayang dan memuliakan tunggangan-tunggangannya. Tetap mengikat, ada ikhtiar di situ, ada tawakal di situ, ada usaha di situ. Walaupun kalau fikir binatang syurga, tak lari dah. Tapi begitu sikap bagi Nabi. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, baginda Nabi pun solat sunat bersama dengan para Nabi dan Rasul. Mungkin ada beberapa persoalan yang timbul, antaranya, bukankah solat itu dapat perintah waktu Nabi dinaikkan jumpa Allah di Sidratul Muntaha? Soalnya kalau Nabi solat sunat sebelum kejadian, maka jawapannya adalah sebenarnya daripada zaman-zaman Nabi terdahulu dah ada pada solat ni, dah ada bentuknya. Cuma setelah baginda Nabi jumpa dengan Allah itu, sudah difardukan dengan tertib-tertib yang ada lah. Takbir, diri, mula rukuk, mula i'tidal, lepas sujud. Dan ulama-ulama kita dah susun jadi 13 rukun. Hari ini kita guna benda tu. Tapi waktu zaman-zaman Nabi terdahulu ada ibadah solat dengan berdiri, dengan rukuk, dengan sujud. Maka bagaimana Nabi buat? Wallahu a'lam. Kalau ayah-ayah, ibu, guru-guru ada rujukan-rujukan kitab yang memang menjelaskan secara detail bagaimana Nabi buat, perjelaskan. Saya sendiri tak pernah jumpa lah detail untuk cerita tentang bagaimana Nabi solat tu. Yang tahu je Nabi solat sunat dengan Nabi mengimami para Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Nah, maka selesai dan Nabi pun dibelah dadanya buat kali kedua, dibersihkan hatinya sebagai persiapan nak bertemu dengan Allah, dan diberikan air Zam-Zam
Susu, bukan air Zam-Zam. Susu dan arak. Maka bagi Nabi memilih susu. Mereka jadi disebut, beruntunglah engkau telah memilih fitrah. Sekiranya engkau memilih arak, maka celakalah umatmu. Begitu ya. Maka Nabi siap-siap awal lagi dah jaga kita. Nabi pilih susu. Kita ni sebenarnya hidup hari ni banyak menumpang sebenarnya. Menumpang kasih bagi Nabi terhadap kita. Bagaimana Nabi mendoakan kita hari-hari. Sebab tu rugi kalau kita tak berselawat. Sehari kalau tak berselawat dengan Allah, sombong sebenarnya. Tu je. Sehari tak berselawat, sombong. Tapi Alhamdulillah kita solat. Dalam solat kita selawat juga. Kita ingat Nabi, Alhamdulillah. Bayangkan kalau orang yang tak nak solat macam mana. Kalau tak nak solat, selawat pun tak nak. Ya Allah, sombongnya. Kau hidup pun banyak menumpang kasih bagi Nabi. Nanti meninggal dekat akhirat nanti, macam mana nak dapat syafaat bagi Nabi? Tak. Itu pesanan buat mereka-mereka yang tak nak selawat. Sebab tu waktu saya belajar dulu, guru saya pesan kalau boleh sehari ni selawatlah 1000 kali. Saya pesan gitu. Walaupun sejujurnya saya pun tak terbuat ada 1000 kali. Banyak. Untuk mereka-mereka awal ni Nabi lah. Yang biasa buat, dia kata oh biasa. Dah biasa buat. Pada mereka awal saya tak biasa buat. Selawat kita 100 kali tu kita kata sebanyak lah. Guru juga buat 1000. Ya Allah. Cuba juga masa pergi umrah sebulan di IY kita pergi lah dengan kawan-kawan 7-6 orang. Rajin-rajin lah sebulan tu sehari 1000 kali, sehari 1000 kali. Rajin-rajinkan diri. Habis kat situ je lah, balik Malaysia hilang. Ya, sebab rajin je, sebab yalah, saya pun masuk manusia biasa juga, lagi pun muda. Ayah-ayah ibu lebih dekat dengan Allah. Dengan makna bukan nak mati, dah lebih dekat dengan Allah tu sudah ibadah, amalan. Saya muda lagi. Kadang-kadang tu rajin tu bertempat. Sebab datang Mekah Madinah tu masa berajin selawat. Sedih, nangis tau. Datang ziarah kepada Nabi, nangis. Tak masuk lagi. Nangis dah tengok luar tu, nangis dah. Dulu lah. Bila dia kenal balik rasa nak pergi lagi lah. Dan sebab susah kadang-kadang kita nak nangis kerana Nabi. Ada orang, ada ustaz, dia bercerita Nabi je, nangis dah. Pula-pula kalau dia cerita tentang peristiwa Taif tu, nangis dah. Saya tak boleh tahap tu. Sedih lah dia, nangis dah ada. Ustaz-ustaz yang lain boleh nangis, Masya Allah, hebat itu. Dia mendalam, menghayati. Mungkin sebab faktor muda dan banyak dosa. Jadi marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi SAW. Tanda kita membalas cinta bagi Nabi kepada kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju Isra' tu Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Datang, mendatang. Mi'raj tu menegak daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Lapisan langit tu bertemulah daripada lapisan langit pertama tu Nabi Adam naik sampai ke 7 tu Nabi Ibrahim.
Nabi naik ini beberapa peristiwa Nabi lihat. Beberapa peristiwa yang bagi Nabi lihat dan bagi Nabi tanya dengan Malaikat Jibril. Dia sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Sama tak lagi tu sian, dia kebetulan ni pujuk dia sian. Baik, bagi Nabi melihat beberapa peristiwa yang saya boleh sebut sekarang ni. Beberapa tengok masa juga. Sambil saya ceramah, saya tengok je jam. Dah cepat betul masa ni. Tahu-tahu dah 8:30. Baik, tadi melihat satu golongan yang memecahkan kepala. Pecah, elok balik. Habis, dia pecahkan sendiri. Bukannya dipecahkan sendiri. Maka bagi Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS, ni golongan apa ni? Bahasa kita lah mudahan. Maka Malaikat Jibril kata, ni orang waktu hidup kat dunia, orang solat tak? Solat fardu tinggal. Itu gambaran buat mereka yang kalau kat dunia tak solat. Bayangkan, satu-satunya ibadah yang dapat terus daripada Allah sehingga dibawa Nabi itu bertemu dengan Allah bersolat sebagai satu cara. Maksud kata bila Nabi sedih, Allah bawa Nabi jumpa Allah bagi ibadah solat. Nabi kata solat itu sebagai ubat, mengubati kesedihan. Pagi ni ramai orang tak nak solat. Ya Allah, Jumaat tinggal. Kadang-kadang saya tu kalau jumpa dengan pelatih-pelatih, saya kadang-kadang terlibat dengan pelatih-pelatih ADK di Selangor ni. Boleh tanya-tanya dengan mereka, kadang-kadang ada solat tinggal tu, tak apa, terus perbaiki diri. Sian tinggal solat. Lagi juga ramai orang tak solat. Subuh, ya Allah, berat. Pukul 10 baru bangun. Tak tahu apa dia buat ni malam tadi. 10 baru bangun. Isteri kejut banyak kali dah. Bang. Orang tu kan. Bang, kau tujuh suku ni. Nanti dah. Bang, pukul 8:30 dah ni. Awak kacau lah. 10. Kenapa awak tak kejut saya pula? Ya Allah. Tinggal solat. Kesian. Orang rumah ni tak boleh nak buat lebih-lebih betul tak ibu? Tak kalah ibu nak bijak muka suami pula. Geram sangat dengan suami ni. Anjak tu kan. Pak lagi. Bijak muka tak ada. Bijak muka. Bijak perut dia dah. Rasa simbah dengan air. Tak berani ibu. Hormat suami betul tak? Ibu semua sayang kat suami kan? Alhamdulillah. Untung suami-suami. Tak berani nak begitu. Bayar solat janganlah dibuat main-main, lambat solat. Solat pula banyak kat rumah je, kadang solat sendiri je. Orang lelaki ni Nabi tuntut sunat datang, sunat wakat lagi. Datang solat berjemaah ni. Kalau tak ada apa-apa yang menghalang lah. Andai ada yang menghalang, tak apalah, faham ni dah. Ramai masjid sebab ada program, ramai masjid sebab ada majlis, ramai masjid sebab itu ini je lah. Kalau boleh menghalangi macam ni, best. Ataupun sebenarnya menghalangi macam ni, Ustaz, menghalangi macam ni je. Masya Allah, bagusnya orang kampung ni tu bukti-bukti dekat dengan Allah. Teguran tu untuk saya jugalah. Kadang-kadang saya pun ada waktu-waktu kita solat dekat rumah. Teguran tu untuk saya. Kadang-kadang tu terlambat nak keluar solat rumah dengan isteri. Pula sekarang ni anak kecil baru lahir, tak boleh nak solat sama-sama sangat. Nanti kan nangis pula baby tu. Tu yang saya datang seorang-seorang je, tak datang bawa bini. Kalau saya bawa bini saya dengan anak saya, bukan saya yang ceramah, anak saya yang ceramah. Entah. Tapi solat lah, tu je lah. Pesan yang kita pun pesan-pesan lah kat anak-anak kita ke cucu kita balik kampung kan. Dia tak solat tak apalah. Kalau balik kampung pesan kan dia jaga solat. Jaga solat. Tanya bab solat, tengok dengar bacaan Quran dia. Hari ni ada pelajar-pelajar baca Quran tak reti. Hujung huruf. Saya jumpa lah pelajar-pelajar itu. Saya tulis dekat papan putih tu mim. Ni huruf apa panggil orang budak kelas 3. 15 tahun kelas 3.
Memang geng-geng betul huruf ni. Melayu Islam tu. Udah dia jawab apa? Ya Allah, besar-besar mim jawab apa? Dia pun tu tanya kawan dia. Sebenarnya jawapan tu dapat kawan dia. Elok 2 kali 5 rupanya. Berjemaah tak kaki bercebut kan. Ya Allah. Nah, sebab tu kita ni sentiasalah tengok anak cucu kita pesan-pesan lah, solat. Nah, jangan sampai hilang identiti Islam ni. Melayu dah. Islam jangan sampai hilang. Ni kelas kita Melayu dah. Melayu dah. Kelas kita tak solat. Melayu, saya faham Melayu tu sendiri Islam tu. Melayu tu sendiri dia dah bawa jalan sumber dah Islam tu. Tak bangga dengan bangsa saja, tapi agama tak dibawa, susah juga. Maka ya, bangga kita dengan Melayu kita, dengan kita punya bangsa, tapi jangan sampai tinggal kita punya agama. Jaga salat kita. Kemudian bagi Nabi melihat beberapa golongan yang berenang dalam lautan darah. Nabi pun tanya kepada Malaikat Jibril AS, yang ni apa dia? Gitu. Malaikat Jibril ni apa ni golongan ni? Maka Malaikat Jibril beritahu, ni lah orang yang waktu hidup kat dunia banyak menzalimi orang, banyak urus niaga dia terlibat dengan riba. Riba. Bagi 20, minta sebalik 20 balik, bunga. Apa bunga? Apa lagi? Bunga kaya. Minta tambah sekali orang tu hutang kilo 20 je, lagu ni bayar sampai 100. Tapi saya bukan saya berkata dalam konteks bank tau, bukan. Saya juga kawan-kawan yang kerja bank ni ada perbincangan lain lah. Walaupun begitu, ada saya jumpa kawan-kawan yang bukan kawan-kawan saya lah, sebenarnya guru-guru yang berjaga sungguh daripada buat pinjaman-pinjaman. Alhamdulillah lah, bagus. Kita yang mungkin tak mampu, ada hal-hal yang memerlukan kita untuk memenuhi maqasid syar'iyyah diri kita ni lah, nafsi perlu. So kita tak pun ada pandangan-pandangan ulama. Kita ni masyarakat awam ni berpegang dengan pandangan fatwa. Fatwa itu adalah hukum bagi masyarakat. Baik, mazhab bagi masyarakat itu adalah fatwa mufti-mufti. Baik. So riba saya tadi. Bagi Nabi melihat satu golongan yang memilih daging yang busuk berbanding memilih daging yang elok. Daging tu elok, tapi tak pilih. Dia ambil daging busuk, dia makan daging busuk, dia makan daging busuk. Maka bagi Nabi tanya, yang ni apa ni? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata, inilah golongan-golongan waktu hidup dia berzina. Ada isteri, tapi pilih orang perempuan yang haram. Ada suami, tapi pergi cari lelaki yang haram, berzina. Begini gambarannya. Maka kita tolong jaga anak-anak cucu kita. Hari ini saya cerita apa yang berlaku hari ini lah. Hari ini saja saya dah dapat dua WhatsApp dah daripada Pahang lah, guru di Pahang. Dua sekolah, bukan satu sekolah, 2 sekolah, Politeknik dan KV. Saya kira sekolah lah kalau KV dengan Politeknik ni, sebab budak-budak ni masih dalam 19, 18, 17. Ada kalau KV ni boleh membawa kepada 16 ke atas, budak-budak lagi, tapi terjebak dengan zina. Apa punca kadang-kadang sebab kita mungkin biarkan dia lah, ataupun tak ambil cara tentang dia. Duduk nak bercerita, nak berkapal, kita pula elok, dia biarkan. Terjebak anak tu dengan zina. Jadi kawan saya dengan kawan-kawan ni tengah fikir nak pergi ke Pahang ni, ceramah untuk buat kesedaran berkaitan jauhi zina. Saya kira kita bagi dana untuk azan dulu lah. Fadhal. Bacaan dia tu bunyi angin sangat. Lagi tegur lah. Alah dulu tegur perlahan lah, tak adalah tegur kasar. Bukan kita tegur macam pelajar kita, salah. Bukan itu. Kita pun baik je, tak ada kasar dengan isteri. Orang rumah sayang, kita pun baca lah. Salah tu baca dia tu. Jangan baca suara angin, nanti hal dengan hal tak boleh beza. Lagi sifat buruk salah, batal solat. Berapa tahun dah solat macam ni? Tanya tu kau siap-siap. Dia kata daripada dia balik, kalau kita khawatir, dah lah jadi isteri kita. Kata jagalah bacaan yang elok.
Rasa-rasa kalau sebelumnya dia baca ayat tak boleh nak beza ke sifat huruf tu, paling boleh kotak-kotak siap-siap. Pula dah, kena kotak pula. Apalah. Awak dah jadi isteri saya. Ini ikutlah sikit. Beberapa panduan kita, orang lain, orang lelaki lain lain caranya. Kita ada cara kita. Dah. Saya tak jawab. Itu kalau cerita suami dengan isteri, belum lagi cerita kalau dah besar-besar lagi. Ketua kampung dengan dia punya ahli kampung. Kalau imam dengan ahlinya. Kalau dengan pemimpinnya, dengan rakyatnya, besar. Nak tak nak semua kita akan diperhitungkan. Mahkamah dunia mungkin boleh lepas. Mahkamah akhirat tak ada mana. 3 golongan yang akan dihisap awal dan akan diazab awal. Ulama, orang berjawatan, orang berharta. Ada lagi. Dihisap awal dan diazab awal. Sebab bila berharta tu guna tanya Allah kan ya, harta kamu guna kepada mana? Mungkin kita akan jawab lah. Kalau tengok ada hadis tu, orang akan jawab guna untuk sedekah, tipu, kadhib, dusta. Ya ke? Begitulah. Saya pun kalau nak cerita tentang akhirat ni, pada masyarakat ni kena buka kitab betul-betul khusus berkaitan bagaimana pada masyarakat ni. Panjang lebar lah buka. Saya pernah buka dekat Masjid Lumu, Masjid Lumu Bersama. Orang baca 1-2 hadis dah berhenti dah. Takut kata. Kena bila cerita matahari tu dekat keluar macam mana sesuai dengan kondisi amal hidup kan, semua takut. Syarah-syarah gitu-gitu je. Baik. Supaya daripada apa yang saya cerita tadi, semua banyak nampak yang macam asal-asal lah. Saya buka lah satu yang baik. Bagi Nabi nampak satu golongan yang tanam tuai, tanam tuai, tanam tuai, tanam tuai. Maka bagi Nabi bertanya dengan malaikat Jibril, ini apa? Baik ni. Maka malaikat Jibril beritahu, Muhammad, ni golongan yang waktu hidup kat dunia ni fi sabilillah, hidup jihad kerana Allah, guna harta, guna jasadnya untuk agama, semua bagi. Allah melipat gandakan pahalanya 700 kali ganda. Maka gambaran dia begitulah. Tuai tanam tuai, cepat. Kita harapkan kita masuk dalam golongan itu. Tak kena ikut terus sedekah. Ini bulan-bulan Rejab ni antara bulan-bulan yang digalakkan kita bersedekah. Banyak sebenarnya amalan-amalan dan nak ujung lagi kita Rejab ni. Rejab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, 4 bulan yang mana beramal pahala digandakan. Rejab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini hijrah, Rejab dah nak habis. Ramadan dia pahala lain. Ramadan lain lah. Lain. Ramadan ni Allah kata Allah nak bagi ikut aku, bagi macam mana. Itu Ramadan lagilah, lagi besar lah. Tapi ni bila cerita lipat kali ganda ni, rugilah kalau kita tak ambil peluang untuk solat sunat, puasa sunat, sedekah, ziarah orang, ziarah orang sakit, ziarah guru-guru tak buat, apa lagi, buat bayi dengan anak yatim pun tak buat. Rugi. Benda-benda ni kalau tak buat kita rugi. Maka buat. Dan akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya nak cuba tutup ending kan. Sidratul Muntaha akhirnya malaikat Jibril dah tak ikut. Nabi bertemu sendiri dengan Allah. Dan dari cerita dapatlah kefarduan solat 50 waktu. Naik turun. Dan cerita lah sebab kita pun aku 9 lah. Bila cerita naik turun tu, yalah, dah tua sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim suruh naik balik 50 kan. Kalau 50 macam mana kita hari ni? Andai lah 50 macam mana kita hari ni? Subuh, lepas subuh sikit solat lagi fardu, sikit solat lagi fardu, sikit solat lagi. Mungkin begitulah. Tapi kasihnya bagi Nabi naik turun sebab tahu kita umat dia lemah. Umat kamu lemah. Nabi boleh kata umat kamu lemah. Umat aku kuat pun tak boleh. Umat kamu lemah. Dia bodoh. Mustahil. Begitulah mudah kita. Kasihnya Nabi naik turun dapat 5 waktu je kita. Alhamdulillah. 5 waktu kadang-kadang tak boleh buat. Ya Allah. Macam mana? Masyarakat kita dah sama-sama bagi. Tak. Besar anak muda. Umur tua 60 ke atas
normal ada kat masjid. Normal. Sebab mereka dah masuk dalam fasa tu fasa, nama fasa tu fasa rohani. Bila fasa rohani, maka kata jiwa rohani dia banyak mempengaruhi diri dia. Maka dia banyak fikir, mati Allah, apa amalan aku. Sebab dia banyak datang masjid. Tengoklah yang muka-muka yang datang, Masya Allah, banyak 60 ke atas. Tidak? Dia start umur 40, sebelum hingga 60 tu fasa akal, banyak dipengaruhi akal. Kalau akal ini memang dipandu untuk agama, maka dia akan datang ke surau masjid petang. Kalau umur bawah daripada 40, lepas balik sebelum 40 ni fasa nafsu lagi. Sebab tu lagi susah nak jumpa anak muda dalam masjid. Sebab nafsu banyak mempengaruhi diri. Sama, termasuklah saya pun nafsu banyak mempengaruhi diri. Tapi bagaimana mungkin didikan lah, didikan. Saya ingat lagi kecil-kecil dulu, ayah saya buatan saya subuh-subuh hadam ke buatan lah. Sebab solat subuh dekat rumah. Bukan tak solat subuh, solat. Tapi kena buatan. Bayangkan lepas solat subuh je, abah tengok kau solat dah. Dah kena buatan, terkejut-kejut. Solat bersalah. Solat bersalah ni kena buatan. Habis buatan nangis-nangis, rupanya sebab kena buatan tu surau sebelah rumah. Kenapa tak pergi? Itu je nak depan. Kita pun terfikir juga lah. Okay, didikan tu yang membawa kita mungkin akhirnya berasa salah juga kalau tinggal solat jemaah ni. Pendidikan mak ayah tu penting kan. Tak terlambat lagi, sebelum mati boleh buat. Tak. Sebab tu jumpa anak-anak muda datang masjid sebenarnya beruntung. Mereka yang akan hidupkan masjid ni. Ustaz, Alhamdulillah muda. Nampak gaya muda lagi. Yang lain macam mana? Datang masjid, tak datang masjid, datang motor je biasanya. Orang azan biasanya datang masjid, minta azan, datang motor, balik rumah. Ya Allah, duduk datang motor, lepak dekat bedang ke mana tu bagian lepak, brum. Dia balik waktu apa? Waktu azan maghrib. Itu tanda untuk mereka balik ke rumah, bukan pergi ke masjid. Ya Allah, balik. Anak muda ni, kita kena ambil usaha sikit bawa mereka datang masjid ke solat ke apa-apalah. Penting mereka ni nak datang masjid. Sebab usia-usia mereka ni perlu kita tarik mereka datang masjid. Itulah. Maka kita akhirnya perintah solat difardukan 5 waktu sahaja. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Buatlah. Pesan buat. Tambah solat sunat. Meningkat umur ni meningkat amalan, bukan kurang amalan. Tidak. Jaga subuh. Nabi sampai dibawa ke atas, jumpa dengan Allah untuk dapatkan kefarduan solat ni. Bawa sampai ke bumi. Kita pula kadang-kadang ada masyarakat kita tak buat. Kita pula tak ambil ikrau pun. Tu kita sendiri lah kena muhasabah diri. Al-Kaisu madana nafsahu wa 'abda lima ba'da al-maut. Orang bijak adalah orang yang Nabi kata, orang bijak adalah orang yang menghitung diri, memuhasabah diri dan beramal untuk hari kematian dia. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang tak cerdik, orang yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang ikut hawa nafsunya, ikut suka hati. Aku nak buat apa pun, dan dia mengharapkan Allah bagi ganjaran syurga untuk dia. Macam mana? Hidup tak nak bertegaskan agama tapi nak minta syurga. Nabi kata ni golongan-golongan yang tak pandai, al-ajiz, lemah akal. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang al-kaisu, orang cerdik pandai yang sentiasa muhasabah diri dan beramal untuk hari kematian ini. Allah Alam, saya minta maaf atas kekurangan sepanjang penyampaian. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Dan saya pun dah deal dengan masjid ini untuk ada kuliah maghrib dan subuh. Sebenarnya kalau fikir-fikir jauh Sungai Buloh nak ke sini, tapi sebab ayah ni memang suruh, dia kata jadikan asbab kau ambil masjid-masjid yang kat kampung ni supaya kau balik kampung. Sebab kadang-kadang kita ni sibuk. Hari ni pun lepas ni nak kena balik ke Pimpinan Samudra Liman, kat Meru Samudra Liman. Kena balik semula kan. Ada banyak masa tapi yalah, ambil masjid-masjid area sini, masjid Pari Baru, ambil subuhnya. Jadi sebab balik kampung jumpa mak ayah, dapat pahala. Itulah. Allah Alam, saya minta maaf sekali lagi. Dah ambil masa ayah-ayah ibu-ibu. Alhamdulillah saya nampak tak ada yang meluncur. Semua bersila ilmu je. Masya Allah, hebat orang kampung BNU. Saya doakan mudah-mudahan dilimpah dengan rezeki dan nikmat
yang bergantung kepada Allah SWT, kepada ibu-ibu semua dan yang hadir bersama. Aku lihat hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup dengan doa boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang datang daripada kesilapan diri saya, walaupun hakikatnya tidak dulu datang daripada Allah juga. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sama-sama telah mendengar ceramah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semoga dapat mengisi rohani dan menjadi peringatan serta pengajaran bermakna kepada kita. Jadi seterusnya saya menjemput Tuan Nazir Masjid untuk menyampaikan cakap hati kepada Ustaz dan ada kenangan kepada Ustaz, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Ustaz dan Tuan Nazir. Hadirin sekalian,